Sana pun orang tara cakap warga asing ya. You are allergic kah? Hah? You mana-mana pergi viral. Ini bodoh ini bukan Ustaz, ini bodoh. Ini Supian betul-betul bodoh. Malaya, big food. Malaya, bersama kita bangkit suara. Kat negara kita ini, warga asing asalnya dibawa masuk untuk sektor tertentu. Kerja ladang, pembinaan kilang, kononnya untuk bantu ekonomi. Tapi apa jadi? Ramai yang lari daripada majikan buat kerja tak ikut permit. Ada yang bawa kenderaan secara haram. Buka perniagaan macam dia orang tempatan. Kaduk naik junjung, besar kepala. Kita rakyat tengok pun rasa sakit mata. Lagi pedih bila penguatkuasaan longgar. Rasuah jadi penyakit. Bila rakyat buat aduan, pihak berkuasa macam buat tak tahu. Sistem laporan online immigration pula menyusahkan rakyat sendiri. Maklumat yang diminta macam kita ini kena jadi detektif. Duduk sebelah rumah warga asing untuk kumpul detail. Bila tak lengkap, laporan terus diabaikan. Akhirnya bisnes mereka makin besar kepala, makin kurang ajar. Contoh terbaru, aktivis semacam Ustaz Sofian dan Kumulator Plus turun padang buat terjahan peniaga parti. Mereka dedakan kegiatan niaga warga asing yang terang-terangan langgar syarat permit. Tapi apa balasan? Ada pula warga asing yang berani buat video TikTok kecap aktivis kita. Contoh kes yang tular seorang warga Bangladesh yang menggunakan akaun Sultan Ahmed 4401 buat video sindir dan ajar rakyat Malaysia. Dia fikir siapa dia nak ajar kita. Dia berkahwin dengan rakyat tempatan pun status dia tetap warga asing. Undang-undang negara ini masih terpakai. Lebih panas, dia buka perniagaan kabinet dapur dengan nama Rezeki Kita Kitchen Cabinet di Kajang. Lesen atas nama siapa? Nama isteri atau skim Alibaba lesen? Kita pun tertanya-tanya. Lebih melampau, dia menggajikan pekerja Bangladesh 100%. Sedangkan syarat imigresen jelas, majikan wajib ambil pekerja tempatan juga. Ini kalau betul memang terang-terangan langgar syarat. Bila rakyat persoal, ada yang cakap kita ini xenofobik. Padahal kita cuma minta undang-undang ditegakkan, bukan nak halang rezeki orang. Kita faham ada warga asing yang ikut peraturan, bekerja elok, tapi yang langgar syarat ni yang rosakkan semua. Bila penguatkuasaan lemah, mereka rasa mereka kebal. Mereka makin besar kepala, makin berani cabar aktivis. Kalau kita tengok balik, isu ini berpunca daripada beberapa benda. Pertama, penguatkuasaan tak konsisten. Serbuan ada, tapi lepas tu senyap. Kes berulang. Kedua, sistem laporan yang menyusahkan. Bukan semua orang sanggup isi detail macam nak buat tesis. Ketiga, sikap segelintir pegawai yang ambil rasuah. Warga asing tahu lubang dia guna. Jadi, apa kesannya pada rakyat tempatan? Perniagaan kecil-kecilan orang kita mati. Harga sewa kedai naik sebab permintaan. Sektor tertentu dikuasai warga asing. Kita pula disuruh bersaing dengan orang yang kos dia lebih rendah sebab dia langgar undang-undang. Lama-lama ekonomi kita terhimpit. Nak lagi pedih, bila kita buat aduan, respon macam nanti kami semak. Tapi bertahun pun tiada tindakan. Aktivis turun padang pun kena herdik. Warga asing pula jadi hero di media sosial. Siap aja kita cari jadi manusia. Lawa tak? Macam kita pula pendatang di negara sendiri. Skrip ini bukan nak hentam semua warga asing. Yang ikut peraturan kita hormat. Tapi yang salah, jangan dilindungi. Pihak berkuasa patut semak perniagaan macam Rezeki Kita Kitchen Kabinet ini. Kalau lesen sah, bagus. Kalau guna nama orang lain atau gaji pekerja 100% warga asing, tindakan tegas perlu. Undang-undang mesti sama untuk semua. Dan rakyat juga kena sedar. Jangan cepat sangat terberdaya dengan naratif konon kita zalim pada pekerja asing. Tanya dulu, sah tak permit? Cukup tak kuota pekerja tempatan? Kita kena desak pembuat dasar supaya permudahkan sistem laporan. Bagi hotline mudah. Bukannya minta detail yang mustahil. Bila laporan mudah, tindakan cepat. Barulah warga asing yang degil ni rasa gerun. Kalau tak, mereka terus besar kepala. Kaduk naik junjung. Kita pula terus marah dalam diam. Macam ni sampai bila pun masalah tak selesai. Kena ada keberanian politik dan integriti penguatkuasaan. Dengan tubuh aktivis macam Ustaz Sofian saja buat kerja. Kesimpulannya, kita nak tekankan kat sini warga asing yang salah guna ruang dalam negara ni perlu diambil tindakan. Pihak berkuasa jangan lemah. Sistem laporan kena mesra rakyat dan kita sebagai rakyat jangan diam. Laporkan, tekan, desak. Baru undang-undang ada gigi. Kalau tidak, tak lama lagi kita sendiri jadi minoriti dalam sektor kita. Lawa pahit tapi realiti. Jangan biar yang datang menumpang jadi tuan rumah. Kita hormat tetamu, tetapi tetamu juga kena hormat rumah kita. Pada mana? Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ini saya pun tak tahu. Minta maaf dulu Malaysia orang. Kita dulu Malaysia cari rezeki kan, rezeki halal. Kita bukan sini curi, bukan kan? Kita cari makan sini. Lepas tu Malaysia peoples very good peoples. Malaysia orang banyak bagus, banyak bagus.
macam kawan-kawan lah. Mainnya bagus. Tapi satu dua orang ada macam siapa cakap. Ini satu ustad, ada Sufyan. Saya tak nampak dalam Islam, ada dalam Quran, dia tarik rezeki. Tapi ini ustad. Saya ingat ini tak ustad. Nama ustad saja. You apa hal? You ada lagi kah? Warga asing ya? You mau viral kah? Malaysia people banyak ada. Tengok pergi Bangladesh ada niaga. Kita lagi tolong dia. Banyak Malaysia people ada Singapura ada niaga. Banyak Malaysia people ada Australia niaga. Sana pun orang tak cakap warga asing ya. You ada alergi kah? You mana-mana pergi viral. Ini bodoh ini bukan ustaz, ini bodoh. Ini Sufyan betul-betul bodoh, saya ingat. Islam mana boleh tarik rezeki. Abang ustaz kan, abang lagi tolong orang. Abang kenapa? Sini ada government ada kan. Government bagi jaga sama abang. Ini macam tak boleh cakap lah. Ini macam kita sama-sama Islam kan. Kita Quran satu, kita Tuhan satu, kita surah Fatihah satu, kita puasa sama, kita simbang sama, kan? Kita Islam sama. Kenapa ini macam kipot nama orang? Tak payah lah bang. Abang mau meninggalkan, mau masuk kubur kan? Pikir kubur lah. Jangan pikir macam ini. Malaysia people banyak bagus tau. Saya pun dulu Malaysia macam 17 tahun. Semua kawan-kawan lah. Tak boleh bang. Pakai huta lah. You sudah tua. Macam cakap macam budak-budak mana boleh bang. Janganlah bang ini macam. Cari makan sendiri. You jual kopi-kopi lah. Jangan masuk itu orang belakang. Tak payah. Kenapa masuk ini macam. Janganlah. Assalamualaikum baik. কেবিনেটের কাজের জন্য একটা লোক লাগবো, ভিতরে বাহিরে পান্ডাই লোক লাগবো। যদি কোনো ভাই কাজ করার ইচ্ছুক থাকেন বা কাজ খোঁজেন তাহলে অবশ্যই ফোন দিয়েন। ফোন দিয়া আমি নাম্বারটা দিয়ে দিতেছি। আমার একটা লোক লাগবো, যদি কেউ কাজ খোঁজেন, কাজ জানেন কেবিনেটে যারা ভাই, প্লিজ যারা কাজ জানেন, শুধু এই কাজ জানেন তারাই ফোন করবেন। অন্য লোকে অন্য কেউ ফোন দিয়া কাজের কথা বললেন না যে ভাই কি কাজ। কেবিনেটের কাজ যেই ভাই করতে চান জানাবেন। Kita cantik. Boleh. Apa Roger Sultan Ahmad? Hati puas. Puas hati. Ini rumah tuan. Dia kerja polis. Assalamualaikum baik. কেবিনেটের কাজের জন্য একটা লোক লাগবো, ভিতরে বাহিরে পান্ডাই লোক লাগবো। যদি কোনো ভাই কাজ করার ইচ্ছুক থাকেন বা কাজ খোঁজেন তাহলে